Konflik politik Perlis makin panas. Akmal cadang langkah drastik, hidupkan semula muafakat nasional, bubarkan Perikatan Nasional. Konflik dalaman politik Perlis terus mencuri perhatian apabila Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh, mencadangkan agar muafakat nasional dihidupkan semula manakala Perikatan Nasional dibubarkan. Menurut Akmal, ketegangan yang berlarutan di Perlis menunjukkan gabungan sedia ada gagal mewujudkan kestabilan politik di peringkat negeri. Beliau berpandangan kerjasama antara UMNO dan PAS melalui muafakat nasional sebelum ini terbukti lebih stabil dan berkesan berbanding situasi semasa yang sering dilanda konflik dalaman. Akmal turut menegaskan bahawa pergaduhan politik yang berpanjangan hanya akan merugikan rakyat selain menjejaskan pentadbiran dan pembangunan negeri Perlis. Katanya lagi, ahli-ahli politik seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukannya terus terperangkap dalam permainan kuasa dan perebutan jawatan. Cadangan ini bagaimanapun dijangka mencetuskan pelbagai reaksi, khususnya dalam kalangan pimpinan Perikatan Nasional yang kini mentadbir Perlis. Setakat ini, belum ada kenyataan rasmi daripada pimpinan PIK berhubung cadangan tersebut. Persoalannya, adakah muafakat nasional benar-benar boleh menjadi jalan keluar kepada konflik politik Perlis? Atau ini hanya satu tekanan politik baru? Ikuti perkembangan lanjut isu ini.